Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila berlakunya kematian, banyak perkara-perkara yang perlu diuruskan. Hak-hak perwarisan yang perlu diselesaikan. Kita tahu sebelum kita meninggal dunia lagi, kalau kita membuat persiapan, tentunya akan memudahkan urusan-urusan para waris kita setelah kita meninggal dunia. Tapi kalau kita cakap tentang perancangan, pengurusan, pentadbiran, perlaksanaan, semua ini bersurat. Kalau kita sebut tentang surat, tentunya surat-surat yang boleh diiktiraf oleh mahkamah untuk kita membuat tuntutan harta pusaka kita. Tapi semua ini menggunakan masa, pengorbanan, kita harus ketepikan, iaitu emosi, kita tidak boleh sombong, kita menggunakan akal fikiran yang waras, kita harus duduk berbincang secara orang yang matang. Semua ini memerlukan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar harta pusaka yang kita tinggalkan tidak menjadi fitnah bagi para waris dan tidak membebankan kita di akhirat nanti. Semoga Allah kabulkan doa kita.